Baik. So, rhinitis dan irrigation. Okay. Sorry. Jadinya, kenapa tadi kita dah cerita apa itu rhinitis. Rhinitis ni adalah keadaan, bukannya penyakit. Apa maksud dia? Radang hidung. Punca banyak, allergic, infection and so on. Berlambak. So, apa rawatan dia? Rawatan dia kena tengoklah apa dia punya punca. Kalau dia adalah allergic, kita kena cari ubat untuk nak suppresskan alergi tu. Itu pertama. Kalau dia infection, kita kena cari cara jalan untuk bantu badan kita lawan infection tu. So, it depends on the cause. So, nasi irrigation, kami kat sini ada buat nasi irrigation, iaitu dalam bahasa Melayunya bilasan hidung ataupun basuh hidung lah. Untuk budak-budak dan juga dewasa. So, kenapa benda ni penting? Sebab saya bila dalam masa buat perform this procedures, aim ni untuk kita nak clear out any discharge yang berada di dalam hidung supaya patient akan merasa lega lah. So, bila lega sikit, senang kita nak apply ubat next lah. Nak bagi flow tu, kita kena faham bila bernafas, first kali yang kita guna ialah hidung, bukannya mulut. Inhalation tu first is from the nose, is not from the mouth. And then exhalation via ataupun through our mouth. Itu dia punya circle dia, cycle dia macam tu. So, bila block dekat sini, kita akan depending on our mouth untuk breathing. So, itulah jadi orang kata rentetan permulaan kepada masalah pharyngitis and so on. So, berbalik kepada irrigation. So, bila pesakit-pesakit terlampau banyak mucus dekat dalam ni, pekat apa semua, so kami akan gunakan air garam. Ada kepekatan dia, around 3% ataupun dari kepekatan khas lah, untuk bantu yang likat tadi tu dicair sikit and senang, and then kita boleh keluarkan. And sometimes untuk baby saya buat, kita hanya letakkan something untuk inilah, kita guna syringe yang ada block tu, boleh letak kat sini, and baby tu yang auto hembus hingus-hingus yang pekat. And then lepas tu hingus tu ada yang keluar, ada yang mengalir dekat tekak. So, bila dia mengalir dekat tekak, kalau banyak sangat, and then muntah. So, tak perlu buat suction. The second thing is, kenapa saya prefer nasi irrigation? Because kalau ada setengah doktor yang prefer menggunakan tube, dalam keadaan rhinitis, tak kisah dia punya penyebab dia, dalam pada tu dia punya hidung sangat bengkak. So, bila bengkak, kita nak guna tube nak suction, benda tu, tube tu dia boleh causing further ataupun akan menyebabkan injury, luka apa semualah. Kalau nak buat juga, saya nasihatkan ataupun saya kongsikan para doktor di luar, awak pintal, awak buat loop supaya yang end tu jangan buat tip, dia loopkan dia masuk macam tu. So, tak adalah dia blunt end, it's not. Tapi what's the purpose kan? Sebab kita nak suction power. So that's why again, fluid is better. Fluid dia akan lalu celah-celah mana yang kecil tu, and akan mengeluarkan lah lendir-lendir yang sepatutnya. Baik, itu berkenaan dengan rhinitis dan irrigation. Alright. Okay, cukup video ni.